Macam sekarang, dulu tak ramai, jarang saya nampak dulu mak ayah hantar anak pergi sekolah. Dululah, dulu-dululah kan. Hmm. Ada, bukan kata tak ada, ada. Tapi tak nampak macam sekarang ni, tunggu depan sekolah, ambil depan sekolah kan pergi. Saya dulu main tenis, bila kita travel sana sini main tournament pun, Mhm. jarang mak ayah ikut. Sekarang ni mak ayah tunggu sampai habis, Hmm. kan. Kadang-kadang habis kejohanan ke ataupun sekolah ke, mak ayah telah bawa beg, kan. So tahulah anak kita. Kan kita tengok sendiri kan, benda-benda ni. So itulah dia, maknanya betul kita kasih, kita sayang, kita nak manja, betul, kan. Tapi janganlah proses kita untuk sayang tu dalam masa yang sama untuk long term tu kita memudaratkan, in the sense of memberi terlalu mudah. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita kembali kepada Next TVET kali ini, episod yang ke-6. Alright, yang kita ada tetamu sebelah kanan saya ni, tetamu VIP kita, tamu yang saya rasa sangat betul berjumpa dengan Prof. Alright, lepas ni kita minta Prof introduce sikit background. Tadi tak sempat, behind the scene tak sempat. Okay. Banyak lebih pada saya. Okay, alright. So tajuk kita pada kali ini sangat menarik. Okay, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Alright, saya Muhammad Syafiq bin Bakri, Ketua Program daripada TVET dalam program multimedia. Okay, dan juga untuk tim podcast kita lah, untuk maknanya saya lead untuk tim podcast saya dalam production dalam animasi lah. So tajuk kita pada kali ini ialah generasi skrin. Prof, generasi skrin ni saya rasa bukan remaja dah ni. Saya rasa Betul. semua termasuk kita, betul? Betul. Kan? Yang dulu-dulu saya pun masuk dalam generasi skrin dah sekarang ni. Betul. Kalau saya berbalik, saya study balik generasi skrin kan. Ini bukan kata Gen Z saja ni, kan? Termasuklah kita sendiri. Mungkin. Tapi kita tengok kupasan ataupun perbincangan saya bersama Prof, macam mana yang kita dapat ilmu ataupun petua ataupun tips, kan? Dan tajuk penuhnya adalah generasi skrin. Adakah kita sedang merosakkan kesihatan diri sendiri kita sendiri kan? Okay, alright. Okay, Prof, sebelum kita start lebih lanjut berkaitan dengan soalan-soalan yang saya kemukakan pada Prof, saya minta Prof sedikit luangkan masa untuk memperkenalkan diri Prof lah. Baik. Student-student nak tahu tu. Baik, pertama sekali terima kasih pada Syabik atas jemputan pada hari ini. Saya ni, background saya adalah sukan sebenarnya. Yap. Sekarang ni masih lagi bertugas di Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi di Universiti Teknologi Mara. Asalnya orang Kedah, orang Jitera. Oh, sama kita orang kampung. Kemudian sambung belajar di bawah Kerajaan Petronas di US. Masa saya pergi tu umur baru 18. Dulu tak adalah, asasi semua tak ada dulu. 18 tahun Prof 18 dah tahun fly ke US. dah dipaksa ke sana dah, sambung belajar. Masa tu dah kena belajar independen dah. Sampai di sana selama 4 tahun lebih semua belajar, tapi direzekikan saya kahwin awal. Semasa belajar tu saya kahwin masa umur 20 tahun. Kahwin dekat sana? Kita balik kahwin. Mak bapak tak boleh tinggal kan. So kita balik dalam 2 minggu tu balik buat majlis akad nikah di sini. Dan balik sana balik sambung belajar lagi lah. Ke mana wife Prof? Sama tempat. Sama tempat. So masa kita habis belajar tu, kita balik dengan selain daripada sijil belajar tu, dengan 2 orang anak lah.
Alhamdulillah. Dua-dua tu lahir di sana. Alhamdulillah. Ah, Oh, IC macam mana tu? Nombor 02 ke apa? IC kalau dia bukan dia lain sikit lah, dia tak sama kan. Oh, dia memang Dia beza. tapi Beza. IC Malaysia. IC Malaysia, IC Cuma Malaysia. kod Cuma dia yang lain kod lah. yang tengah tu. Kalau macam Oh. kita, saya 07. 07, Kalau okey. Kedah 2. 02 kan. 02. So macam tu lah. So yang Ah, lahir di luar Malaysia tu ada kod lain. faham. Tak sama. Tapi IC tetap IC Malaysia lah. Faham. So bila balik sini saya bekerja sekejap dengan Petronas Mhm. selama 8 tahun. Tapi selama 8 tahun tu saya ingat saya masuk office cuma 4 tahun saja. 4 tahun tu saya jadi full time tennis player. Oh. Masa tu zaman tu ramai atlet kebangsaan ni ada privilege diambil kerja oleh banyak organisasi masa tu Betul. kan, zaman tu lah. Bank apa semua. Bank, especially bank banyak. Betul, bank betul. Sekarang dah tak ada lah. Sekarang tak ada dah. Saya masa tu walaupun bekerja dengan Petronas, tapi saya rasa sebab sebelum pergi tu pun memang saya dah jadi national athlete. Dah kasi Memang dapat core lah Prof. Tenis tu memang daripada sebati lah. sebati dulu dalam sukan tenis. Mhm. So 4 tahun full time jadi tennis player. Mhm. Dah habis tu masuk balik Petronas, kerja balik. Tapi saya rasa masa tu kita dah 4 tahun kan masuk office. Tiba-tiba masuk office ni dia kaca shock sikit lah. So masa tu bidang saya masa belajar di US tu dalam bidang computer information system. Okey. Masa Alright. tak ada sains sukan kan. Betul. So bila dah balik, saya sambung belajar dalam bidang sains sukan masters di UiTM masa tu. First batch yang first batch First batch tahun bila tu Prof? masters. Master tu tahun 99 tak silap saya. Lebih kurang lah. Awal lagi 96 97. Sebab saya habis master 98. Oh 97, saya dekatan 1 salah saya. Itulah. So kemudian bila ambil masters tu, habis masters tu saya kata saya dah tobat dah. Tak sanggup dah nak belajar. Kan? Kemudian lepas tu saya ditawarkan untuk masuk Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi di UiTM, ambil kerja. Masa kerja tu saya tengok seorang-seorang kawan-kawan pensyarah tu sambung belajar buat PhD. Faham. Saya lalui benda yang sama dengan Prof. So bila tengok tu kata takkan aku nak kena tinggal kapal ni kan. So terpaksa sahut cabaran juga lah. Sambung PhD. Tu saya sambung di UM lah masa tu. Oh UM. Di UM. Bangsa lah. Dia bangsa tu. So udang alik lah. Saya ambil antara pelajar PhD yang habis paling lama kot antaranya. 11 tahun baru habis. Kenapa tu? Bila kita sambil bekerja, Faham. ada family, Yalah. ada komitmen lain kan. So itulah lebih kurang. Baik Prof. Okey, alright. Terima kasih Prof. Profil yang sangat menarik bagi saya sebab kita ni kalau dalam Malaysia ni kalau sebut tenis ni bagi saya berasa janggal. Kan? So tapi saya terang Prof, masa saya belajar dulu diploma tu kalau dalam kurikulum saya ambil tenis. Oh okey. Sebab saya tahu kalau saya nak main bola ke apa semua dah ramai. Benda tu ada merit, ada pointer kan. So waktu tu ada tiga student saja yang masuk kelab tenis. Ni antara yang berani sahut cabaran ni. Sebab saya tahu dah kalau saya masuk tenis saya dapat 4 flat. Strategi. Sebab lecturer yang ajar tenis tu Chinese. Okey. So kita orang pandai ke tak pandai main ke dapat 4 flat lah. Kat situ saya pandai sikit. Tahu kalau saya main bola ke, saya main badminton, walaupun saya minat bola badminton tapi saya nak score point tu. Saya terpaksa saya reserve balik, saya ambil tenis. Result paling penting. Tapi pengalaman saya main tenis tu bagi saya susah sebenarnya. Dia nak kena slice lah apalah, lepas tu energy kena. Betul. Lepas tu saya cakap, saya tengok live macam okey, bila main sendiri dekat court yang besar tu single, ya Allah cakap tak apalah, sanggup main bola lagi. Okey Prof, kita balik pada segmen kita yang sebenar. Dan soalan yang kita yang pertama. Okey, minta maaf lah pada tim production depan ni. Mukadimah saya dah lama. Okey, alright. So soalan yang ni saya rasa soalan yang bagi saya general. Tak adalah kita nak balik kepada tajuk utama kita, tapi kita balik kepada generasi skrin.
telefon pintar kita ni, saya tak nak tumpu pada telefon pintar sebenarnya. Ya. Adakah generasi skrin ni dia uh, berbahaya lebih teruk atau pada generasi-generasi ayah kita yang yang uh, yang ketagihan rokok ni? Okey. Ha. Apa perbezaan, Prof? Apa teruk ke? Maknanya bukan saya minta daripada bidang sains tapi Ya. daripada general dia kan. Ya. Maksudnya kat sini daripada benda tu boleh mengakibatkan masalah fizikal ke, aktiviti kurang sihat ke, generasi skrin kita ni lah. Ya. Bukan kata kalau kata pelajar depan kita ni memang Gen Z lah. Kan kita ni Prof Gen apa? Saya Baby Gen boomer, X. Gen X. Oh, atas sikit. Atas Gen lagi. X. Okay, alright. Saya milenial lah. Millennial. Ya. Okay, alright. So, soalan saya tu sebenarnya, masalah dia adalah telefon pintar atau cara kita menggunakan atau ada yang Prof sendiri jawapan dia? Okey, kalau Dia related dengan kesihatan lah, saya Prof. faham. Betul, betul. Macam tadi Syafiq sebut antara merokok, macam merokok kan dengan Dulu kita, zaman saya memang rokok tu memang jahat gila lah. Mak ayah kalau hisap rokok tu balik sekolah kan. Tapi generasi sekarang, masalah mak ayah adalah telefon pintar. ya. Kan, smartphone. Dulu mak ayah risau pasal anak merokok ke tak kan. Sekarang ni mak ayah risau phone tu jadi apa ni. Betul. Lebih kurang Itu macam yang tu lah saya nak kan. Ya. tip ataupun jawapan daripada Prof. Ya. Cuma satu yang saya boleh share, kalau dululah kata merokok tu very clear cut. Iaitu nobody can deny memudaratkan kesihatan. Betul, memang direct. Itu direct, very straightforward kan. So kita nak compare sama ada merokok ni yang mana lebih bahaya, it's no comparison. Merokok tu macam mana pun, saya ingat orang yang merokok pun dia terima hakikatnya. Deep inside dia kata, aku ni kalau boleh nak berhenti tapi tak boleh berhenti. Betul. Kan? Deep inside dia terima hakikat tu. Kan? Cuma dari segi Lepas tu, sorry Prof. ya. Lepas tu dia akan cakap, orang tak isap rokok pun sakit juga. Yelah, itulah. So, yelah. Okay, Prof, teruskan Prof. Itu biasalah tu, semua akan datang dengan defend mechanism masing-masing kan. Betul nak menyediakan hati. Betul. Faham? Okay, so dari segi katakan handphone kan, gadget semua ni, dia merupakan satu, bagi saya satu anugerah teknologi yang memudahkan kehidupan kita seharian. Kan? Kalau dulu contohlah masa kita nak belajar dulu kan, masa zaman saya belajar dulu kan, nak cari information kena merangkak pergi library. Betul. Nak cari kat mana? Ada. Library apa kan, library lah. Masa library tu pun kena duduk sana sampai malam tengah malam. Betul. Kan, sepanjang malam sampai esok pagi pun ada kan. Sekarang ni tak payah dah. Betul. Kan? Semua ada e-library. Dalam bilik je. Kan, buka je handphone, carilah apa maklumat yang dia nak. Kan? Atau assignment pun sekarang ni, kalau siapa-siapa kena buat kerja rumah ke, assignment ke, dia tak keluar dah, dia buka phone je. AI Dia je. buka AI. Tu ada teknologi yang sepatutnya memudahkan kita. Betul. Dalam perkara-perkara yang tertentu. Cuma sekarang ni macam mana kita menggunakan. Faham. Kan, sama ada kita mengambilkan terlalu mudah sampai kita boleh kata sampai satu peringkat tu memudaratkan. Contoh, memudaratkan ni tak semestinya kita jatuh sakit. Memudaratkan dari segi kita punya peningkatan diri, ilmu yang kita belajar, kan, tak sampai ke tahap yang sepatutnya. Sebab kita terlalu ambil mudah menggunakan teknologi yang ada. So yang tu yang benda-benda ni kita kena tengok matlamat kita kat mana. Okay, saya faham penjelasan Prof. Tapi kalau phone ni daripada segi efek kesihatan kita ni ada ke tak ada? Dia macam kita makan lah. Makan kan. Kita perlu makan. Betul. Tapi kalau kita tak makan, Tak kontrol ataupun kita tak kontrol langsung, sampai tu peringkat dia akan memudaratkan kita juga. Okay. Kan? Phone pun sama lah juga. Betul. Kan? Senang. Ya. Jelas. Kan? Analogi dia macam tu. Kan? Kadang ada benda yang sampai satu peringkat tu dia okey, baik untuk kita. Tapi kita bila kita lebih sikit je, mungkin kita memerangkap diri kita dengan keadaan yang lebih teruk lagi. Betul. Tapi
okeylah kita berbalik pada sedikit, yalah kita duk baring pegang phone, Mhm. mata dekat sini. Ya, betul. Kalau terlalu lama benda tu mungkin efek lah macam Prof berbandingkan dengan makanan. Kan kita kalau tak kontrol pemakanan kita pun sama lah. Ya, Okey, sama. jawapan yang jelas, yang Konsep sama. simple, yang padat bagi saya benda tu. So saya harap pelajar-pelajar dapat juga information. So telefon, smartphone adalah satu benda yang bagus kalau kita pandai kawal. Betul. Dan tak bagusnya kalau kita tak pandai kawal. Banyaklah dia punya stigma-stigma kalau penggunaan phone ni yang menyebabkan masalah kesihatan dan sebagainya. Okey, alright. Kita ke soalan yang kedua, Prof. Banyak soalan kat saya ni. Tak tahulah masa macam mana, kita tengok pada team production, kalau dia orang cut off, kita terpaksa cut off Okey, lah. faham. Lepas tu ada sesi soal jawab lagi Ya. dengan pelajar. Alright. Okey, mengapa remaja sekarang, ni balik pada Gen Z lah kan. Ya. Balik pada remaja Gen Z sekarang. Kenapa remaja sekarang yang masih muda, Prof, dia ada penyakit yang orang tua tu? Simple soalan lah kan. Ya. Betul. Diabetes, kan. Baru-baru ni anak saya kat sekolah, Prof. Sekolah rendah. Minta duit donation kat saya. Kenapa ni ada kematian ke? Tak ada. Ada kawan sekelas ada diabetes. Dia pun tak tahu diabetes tu apa. Ya. Saya terkejut. Masa sekolah rendah. Betul. Itu soalan saya, Prof. Kenapa Gen sekarang dah penyakit zaman-zaman kita tua? Dia ada dua perkara yang pertama sekali, yang penyakit-penyakit ni walaupun yang muda-muda, yang kecil-kecil ni tapi dia kemungkinan dapat daripada mak ayah. Dia punya genetik lah. Genetik kan itu. Yang keduanya apalah dia punya kehidupan seharian dia macam mana kan sekarang ni. Kalau dulu saya kalau contohlah Tak apa. kita pergi sekolah. Santai je. Dulu kan pergi sekolah. Kalau dulu pergi sekolah, kita kalau pergi kantin tu, sekolah tu, kita makan mi, kita makan nasi lemak, Betul. kita makan kuih, kan. Lepas tu bila balik rumah tu tak ada dah. Paling ni pun tinggal beli makan bihun sup. Kan? Ini benda-benda yang makan ni dulu. Kan? Sebab kalau sekarang ni, bayangkan apa yang dijual di kantin sekolah, di luar kawasan sekolah. Di luar kawasan sekolah tu paling kritikal lah bagi saya. So kadang benda-benda macam ni yang mungkin kita rasa tak nampak sangat dia punya kesan. Tapi dari segi long term tu, budak-budak membesar di sekolah tu, bukan saja dalam sekolah, di luar sekolah tu pun ada perkara-perkara yang tak dapat kita kawal. Kan? Dia jadi proses yang memudaratkan sedikit. Dari segi makanan yang jual ni. Kan? Nampak tak perbezaan dia kan? Kan? Sekarang ni lebih mudah. Mak ayah pun tak sempat nak kontrol kan. Sempat kan. Dengan kita punya cara kehidupan sekarang, kelang kabut sana sini kan. Betul. So benda-benda ni lah yang betul saya tengok pun ramai kita ada few cases yang di sekolah, even sekolah rendah pun ada diabetes kan. Kemudian yang muda-muda ni pun dia punya stress level tu pun kadang-kadang sampai ke tahap yang agak membimbangkan. Sebab anak saya Gen Z pun ada, millennial pun ada. Dua-dua. Saya 7 orang anak. Kemudian saya di fakulti saya mengajar daripada generasi millennial, sekarang dah masuk Gen Z. Kan? So boleh nampak perbezaan. Betul. Kan? Samalah stasi kita. So itulah hakikat dia. Prof, bagi je dia orang dengar, tak ada masalah, biar dia orang sedar. Tak ada masalah. Sebab kita bincang ni, sebab saya minat saya dalam sukan, saya mengajar sebagai coach. Di kerja hakiki saya pensyarah yang deal dengan pelajar-pelajar. So kita concern. Kan? Sebab kadang-kadang orang ambil mudah benda-benda yang sebegini. Betul, Prof. Saya pun kadang-kadang ada waktu saya pergi pick up anak saya kat sekolah kan. Saya nampak budak-budak sekolah menengah, sekolah rendah, dia suka minum extra juice. Saya tak tahu. Saya tahu extra juice tu air energy. Tapi dia yang raw punya energy. Tapi ditambahkan dengan susu pekat lagi. So memang budak-budak ni, saya adalah buat kajian sikit kan. Cakap ini tak sesuai bagi saya. Saya bukan pakar lah, Prof. Tapi macam benda tu untuk energy kalau kita bersukan ke apa ke kan. Tapi dia orang dah macam jadi culture.
sikit pergi kedai extra jos, extra jos. Benda sedap. Benda yang sedap ni biasanya dia bersifat sementara, Mhm. kan. Sekali sekala nak merasa tu sikit, okeylah. Sebab nak nak merasa Betul, kan. faham ke? Tapi kalau dah tiap-tiap hari, Dia sedap, benda sedap kan, benda sedap tu lama-lama dia dah hilang dah sedap dia jadi masalah Yalah, lain zaman pula. sekarang zaman Kan. makanan, makan ramen, Betul. food Itulah. process apa semua kan. Saya tak nak salahkan siapa sebenarnya kan. Kalau kata kopi kantin pun masih ada food process macam nugget, Ya. kan, sausage apa semua kan. Tapi yang dekat luar tu yang saya tengok paling kritikal lah. Dia sama lah. Everybody want to survive. Orang yang berniaga pun dia nak survive. Betul, Dia betul. cari mana benda bisnes. Kalau ada market di luar sana, dia jual lah. Sebab itulah cara dia nak survive dalam bisnes dia kan. So, bagi kita, anak-anak saya, cucu, awareness tu penting. Dia tahu yang mana baik, yang mana buruk. Dia boleh bezakan dan dia boleh pilih yang mana yang elok untuk diri sendiri. Betul lah, Prof. Kadang takut tengok pemakanan remaja sekarang. Sebab selepas ni ada segmen yang detail buat pemakanan lah. Betul. Okay, alright Prof. Jawapan yang jelas, apa yang Prof cakap tu memang saya nampak sendiri. Visualize dia daripada sebab pemakanan. Kenapa generasi sekarang dah start ada penyakit-penyakit yang akan, maksud saya dekat sini zaman-zaman kita yang dah tua mungkin kena diabetes, kena darah tinggi dan sebagainya. Alright. So, semohon pelajar-pelajar yang ada di Kudara sekarang, jagalah pemakanan. Alright. So, kita pergi soalan yang ketiga. Okay. Ini berkaitan dengan ergonomik sikit lah, Prof. Sorry. Adakah gaya hidup duduk terlalu lama? Ini saya rasa bukan kata student je. Saya pun sama. Kadang duk buat editing, duk mengajar, apa semua kan. Lebih berbahaya daripada kita tidak bersenam. Yelah, kita fikir kita duduk okey je. Tak ada masalah pun, bukan kita nak apa-apa pun kan. Kita kerja, balik pada kita lah. Kerja 8 jam. Okey. Pergi solat, pergi makan, itu je saya rasa yang kita berjalan. Kadang kita ajak pergi depan ni, kawan-kawan pun malas lah nak jalan, nak motor je lah kan. Padahal depan ni je. Contoh, adakah benda tu sebenarnya berbahaya daripada kita tidak bersenam? Maknanya, adakah ada di praktik tempat kerja? Macam tempat saya, dia akan remind. Email akan sampai untuk kita buat stretching. Tapi depend pada personal juga. Nak buat tak buat. Kan? Pasal nak buat dia buat dia. Okay, itu soalan saya, Pak. Okay. Saya suka yang okey babak macam ni lah. Yang pertama sekali, kita kena ingat, bila sebut bab kesihatan ni, kan, saya luaskan skop dia. Tak ada masalah. Bila sebut kesihatan ni, dia bukan sahaja kesihatan badan, tubuh badan. Dia kesihatan mental. Betul. Kesihatan emosi. Kesihatan kewangan. Kesihatan perhubungan, relationship dengan orang. Kan? Kesihatan sosial. Kan? Kesihatan environment. Di semua ni main peranan yang akan beri kesan pada kita kalau kita tak hati-hati. Jangan kita ingat ni, makan, exercise, kan tak? Semua benda ni related. Semua ni related yang akan beri kesan pada at the end of the day, tubuh badan kita lah. Yalah, kan? efek pada tubuh badan kita lah. So yang tu kita kena aware dan kita kena tengok. Bukan macam ni. Contoh kalau katakan dari segi emosi terganggu, badan pun terganggu juga. Kan? Mental terganggu, sama juga. Betul. Kan, GERD lah apa semua. Duit tak ada, masalah duit. Kemurungan. Murungan lagi kan. Kemurungan, betul. Tak ada kawan kena bully dengan kawan ni. Ada juga. So that's why dia semua ada kaitan. Kan? Dan okey, balik pada soalan tadi. Dari segi sains, dari segi Islam, kita diminta solat. Betul. Sekali. So, memerlukan pergerakan. Betul. Kan? So kalau kita badan tak sihat, kita nak menjalankan kewajipan kita pun jadi susah. Betul. So samalah kita nak menjawab kepentingan lain kan. Dan dari segi sains pun, tubuh badan kita ni dicipta untuk membuat pergerakan. Kan? Kita ada muscle, kita ada sendi, dan kita ada tulang yang memerlukan pergerakan supaya dia maintain dia punya kekuatan dan kesihatan dia. Masa dia urat-urat saraf dia semua. So kalau kita duduk saja lama-lama
masa pun dah makin kendur, kekuatan hilang sebab kita tak pernah exercise, tak pernah bersenam, tak pernah praktis, sendi, rasa macam ketat badan, kan, tak fleksibel. So that's why duduk saja tu, bila kita duduk saja tu ialah tujuan kita untuk berehat. Sebab kita perlu kita rest recovery. Kita penat bekerja, kita berehat. Bila kita berehat, kita nak ada recovery. Kan? So itulah, kalau kata terlalu lama sangat duduk, that's why kalau kita tengok pelajar-pelajar yang belajar lama, duduk kat library tu, lepas tu dia terpaksa bangun juga, natural. Kan? Dia nak stress sikit sebab dia rasa macam, badan ni dah rasa Ada macam tip lembek. tak, Kan? Prof? Maknanya setengah jam sekali ke? Apa ke? Dia susah sangat. Kalau kata kita nampak benda yang perlu kita berjalan, kita berjalan lah. Kalau kerja berjalan tu tak ada masalah lah kan. Tapi kalau nak pergi kedai, contohlah kan, yang mana dekat yang belum kita berjalan sekejap, kita jalanlah sekejap. Kalau rasa kita nak main benda-benda yang kita nak santai-santai nak main, buatlah at least ada aktiviti. Kan? Sebab tu kata kalau dari segi kesihatan sosial tu, memerlukan kita untuk bersama dengan kawan-kawan, main, exercise sama-sama, sambil-sambil sembang. So, bulan mara kita lah sebenarnya. Dia berbalik pada personality sendiri lah. Betul. Apa pun yang kita mahu Tapi jawapan dia sebenarnya tubuh badan kita ni perlu bergerak. Perlu gerak. Perlu bergerak. Jawapan simple tapi memang itu jawapan dia. Itu jawapan dia. Macam mana pun sejam ke setengah jam ke tetap kena bergerak. Carilah jalan macam mana pun supaya ada pergerakan setiap hari tu. Itulah kadang kalau saya terdetik hati saya tadi, kalau kata macam wife kita ke kan, kat rumah tu kan, diorang tak ada masa nak bersukan. Tapi diorang wanita ni, kalau sebut wanita ni umur diorang panjang. Berbanding dengan lelaki kan. So diorang mungkin sebab diorang bergerak. Dia tak perlu bersukan lah kan. Kita bersukan kat luar. Diorang pergi dia dekat dapur bersukan. Dekat bilik bersukan kan. Dia pergerakan kan. Ngemas bilik, ngemas rumah. Kalau balik pada zaman kampung kita dulu kan, tengok mak ayah kita dulu kan, berkebun apa semua kan. Dahsyat tu. Ya, faham sama saya. Okay, alright Prof. So jawapan saya sukalah jawapan Prof. Simple, tak ada terlalu detail, masuk sangat deep scientist ke apa ke. Okay, alright. Soalan seterusnya kita balik kepada NCD. Prof tahu kan NCD kan? Yang penyakit yang tak berjangkit. Ya, non-communicable disease. Okay. Sejauh mana budaya makanan segera ni ataupun minuman bergas ataupun minuman manis ni boleh menyumbangkan kepada ancaman NCD? Kan? Memang benda tu nampak macam general, nampak macam kebiasaan kan. Tapi sejauh mana Prof? Ya. Dia kena share juga mungkin yang tak tahu antara penyakit berjangkit dengan penyakit tak berjangkit. Kalau penyakit NCD ni penyakit yang tak berjangkit. Tetapi dia akan beri kesan bergantung kepada kita punya lifestyle. Itulah pemakanan. Kan, sedentary lifestyle, contoh kita malas suka duduk je. Duduk baring, tengok handphone kan, kadang-kadang sampai 5 jam, 6 jam terbaring tak buat apa pun. Betul, kan? ada. Sebab ada benda mudah. So yang inilah yang akan beri kesan kepada, menyumbang kepada NCD. Penyakit-penyakit yang tak berjangkit ni macam sakit jantung, kencing manis, diabetik, dan stres. Betul. Kan, orang tak nampak kan, tapi stres, kan, murung, depression. So benda-benda yang bila dia tanggung ni, dia tak kacau orang. Kan? Tak kacau orang dari segi dia penyakit lah. Betul. Kan? Tapi penyakit dia yang bila memudaratkan diri sendiri tu, dia at the end of the day, dia akan melibatkan orang lain juga. Nak jaga dia. Itu ujian lah. Ujian kan. Kalau kata husband sakit, ujian bagi wife lah. Contoh lah itu, contoh terlaisik kita iklankan sikit. So memang kalau balik pada jawapan Prof tu, pemakanan kita, utamanya pemakanan Part of kita punya lifestyle kita. Bukan saja pemakanan tapi juga lifestyle dia. Okay. So benda tu Prof,
lifestyle kita dengan lifestyle zaman sekarang, adakah ini kalau pada soalan sikit, adakah sangat berbeza? Hmm, Maksudnya, yes, confirm ada perbezaan, ya. kan? Berbeza tu daripada mana? Lifestyle dulu dengan sekarang. Ha, Okey. kalau kata saya sekarang, saya tengok lifestyle sekarang, kalau yang nampak macam memang meriah lah. Kalau sedap community Malaysia dengan runners community, dengan pickleball, dengan sukan, dengan Buat pickleball kan? dengan apa? Dengan bola sepak, bermain. Yalah, saya rasa lebih advance pada zaman ayah saya rasa. Hmm. Ha. Kalau bab ni, tapi tetap juga generasi sekarang ni masih ada juga. Hmm. Masih tinggi juga 100 Hmm. NCD ni semua. Kenapa? Yalah. Kenapa? Pemakanan Ah. juga ke ataupun ada faktor lain? Okey, saya share sikit. Ni bila kita compare dulu kan, kalau sebut dari dulu dengan sekarang betul, kan. betul. Okey. Saya dulu pergi sekolah, sekolah saya lebih kurang 20 kilometer jauh daripada rumah. Okey, faham. So saya Start kena terkejut kan dulu memang saya tak terkejut. Saya dulu budak kan. lelaki juga. Kan. So setiap hari saya kena travel, keluar rumah jalan kaki, tunggu bas tepi jalan, naik bas sampai kalau Ijtira Lostar. Kan, sampai sana jalan kaki pergi sekolah, balik pun sama proses dia. Kan. Petang jalan kaki, lari pergi gelanggang tenis, main tenis. Kan, dulu-dululah. Tenis dengan rumah Prof tu tak jauh lah. Lebih kurang 5 kilometer lah lebih kurang daripada rumah. So tiap-tiap petang lari. So everyday ni memang itulah, jalan lari. Tapi memang Prof memang betul minat lah tenis ni. Itu saya memang Daripada ayah Prof daripada ke? ayah saya. Saya suruh turun pada anak juga lah lepas tu. Okay. Macam sekarang, dulu tak ramai, jarang saya nampak dulu mak ayah hantar anak pergi sekolah. Dululah kan. Ada, bukan kata tak ada. Tapi tak nampak macam sekarang ni, tunggu depan sekolah, ambil depan sekolah. Kan, pergi. Saya dulu main tenis, bila kita travel sana sini main tournament pun, jarang mak ayah ikut. Betul. Saya sokong. Kan? Sekarang ni mak ayah tunggu sampai habis. Kan? Kadang-kadang habis kejuanan ke ataupun sekolah ke, mak ayah telah bawa beg. Kan? Setahulah anak kita. Kan? Kita tengok sendiri kan. Benda-benda ni. So itulah dia, maknanya betul kita kasih, kita sayang, kita nak manja, betul. Kan? Tapi janganlah proses kita untuk sayang tu dalam masa sama untuk long term tu kita memudaratkan in the sense of memberi terlalu mudah. Boleh nak datang support Prof bagi saya lah. Betul, tak salah. Saya pun macam tu. Betul. Tapi jangan terlalu memanjakan. Sebab come to a point, satu hari macam mana pun dia terpaksa independent. Betul, saya sokong. Dan masa itulah dia nak fikir semua benda dia kena buat sendiri. Dia kena make own decision. Kan? So masa tu kalau dia tak di-train, dilatih daripada awal untuk buat keputusan sendiri, being independent, satu peringkat tu, dia terkejut. Saya kalau apa yang Prof cakap tu, saya tak risau part of perempuan tau. Lelaki. Ya. Kan? Kalau dia tak boleh nak solve problem dia, semua mak ayah dia buat kan. Betul. Macam mana dia nak lead something kan? That is part of the process lah. Benda-benda yang itulah saya tengok juga apa ni, saya tengok episod 1. Gen Z kan. Dengan Gen Z kan. Banyak benda yang nak tu benda yang mudah lah. Gen Z sendiri pun mengaku dia orang lemah. Tak apa, biar dia orang kata sendiri. Biar dia mengaku sendiri kan. Sebab kadang kalau kita sebut, kita ni mungkin dia tak suka. Kan? Tapi kalau dia sendiri mengaku, tu lebih bagus sebab dia nak sendiri membuat perubahan. Tapi dia orang ni lemah. Dia orang mengaku lah kan. Nanti dia orang ni best saya pula Prof. Saya dah kena hentam dah kat media sosial. Tapi bagi saya, dia orang ni idea kerja, idea kreativiti dia orang saya rasa memang betul. Setuju. Saya setuju. Power gila. Setuju. Bagi saya dia bukan lemah. Betul. Dia tak lemah. Kan? Tapi sebab dia terpaksa mengharungi zaman yang mana banyak benda termudah. Kan? So dia dalam dunia kita lain berbeza. Macam contoh Gen X.
Gen Z ni dia lalu zaman perubahan. Mhm. Zaman tak ada internet, tiba-tiba ada internet, tak Mhm. ada handphone Yalah, kan. ya, Kita lalu proses tu, kita lalu proses kan. tu. So bila kita sampai peringkat sini, kita ingat balik, dulu aku macam ni. Tapi Gen Z, dia masuk tu ada dah, semua ada, Semua ada. kan. So dia kena adjust accordingly, gitu. Bagi saya kalau Gen Z ni, kalau orang yang tak macam kita ni ada generasi dia orang tu, maknanya orang tu pelik. Faham tak maksud saya, Prof? Maknanya Hmm. kalau zaman dia orang ni, Gen Z ni, kalau ada budak Gen Z ni yang power survival apa semua dia boleh buat, Oh. maknanya dia adalah minoriti lah. Ya. Kan? Okey. Baik. Hmm. Soalan tu saya rasa walaupun nampak kecil sebenarnya apa yang Prof kupaskan pada saya, daripada segi kita zaman kita pergi sekolah dulu macam mana, tapi nampak dia benda tu logik bagi Ya. saya. Sangat logik sebab memang apa yang Prof suruh saya gambarkan macam hantar sekolah, balik sekolah apa semua tu, benda tu memang kita nampak sekarang. Okey. Sorry, Ha. saya nak share satu lagi. Dulu Mhm. dalam kelas saya, Mhm. kan, kalau kata milenial lah, kalau dia tak dapat datang kelas, dia bagi tahu. Mhm. Kan. Sekarang ni, bila ada pelajar-pelajar yang tak datang kelas, saya tertanya, mana pergi budak ni? Kan. Sampailah satu peringkat saya kena tanya, saya dapatkan handphone, nombor dia, saya call, saya tanya, "Cari, kenapa tak datang kelas?" Baru dia cerita. Dia bekerja part time, dia tak sempat itu, Sama penat situasi. ni. Sama Kan? situasi kita. Common kan? Common. Common. So, tak tahu sama ada dia ambil benda ni perkara yang mudah ataupun dia tengok kata benda ni alah tak ada apa dah, kita boleh selesai macam ni je, tak ada masalah. Nak pergi kelas maksudnya kalau ikutnya tak payah pergi kelas pun ni kan. Online dah ada. Kan kita buat online je lah, lagi senang, dalam bilik boleh tengok belajar. Kan. Tapi asalnya you pun setuju dengan saya. Belajar melalui online ni dengan bila face to face ni, dua suasana, dua impact yang berbeza. Environment. Kan. So itu yang mungkin teknologi ada, tapi macam mana kita gunakan teknologi itu to our own benefit. Kalau nak cerita pasal Banyak ni, cerita. kita dah lari, nanti kita dah hari tajuk. Panjang sangat benda ni. Betul. Pengalaman saya pun mengajar, Prof pun mengajar kan. Kalau ikutkan benda-benda tu, sikit lah saya ambil kan. Dia kerja part time lah, macam Prof cakap kan. Ramai je student saya kerja part Macam time. beliau part time. Ramai je. Tapi bila saya rasa macam sedih sikit, sama dia orang prioritikan kerja pada knowledge, ilmu, kelas. Saya rasa kalau zaman kita takut kot kalau tak. Janganlah. Kalau kita datang lewat 15 minit pun, Betul. kan, mengendap kat tingkap dulu, apa dulu, minta doa lah apa, takut leceh cikgu marah ke apa. Tak ada selamba je dia masuk dalam. Selamba je, tak kisah. Tak tahulah walau tapi itulah realiti sekarang yang kita kena hadap. Alright. Kita ke soalan seterusnya sebelum kita take 5 sekejap. Boleh. Prof. Okay, alright. Apakah tabiat yang paling merosakkan kesihatan kita, Prof? Yang ramai pelajar anggap benda tu normal. Tak kisahlah dari segi pemakanan ke, apa ke, pengalaman Prof ke, ataupun Prof sendiri yang buat kajian ke, kan. Dalam banyak-banyak yang Prof cakap tu, benda ni contohnya lah. Kalau bagi saya nampak student sekarang ataupun generasi skrin ni macam biasalah. Kalau pegang skrin 3-4 pagi lah. Adakah tabiat tu saya rasa normal ataupun macam mana? Ini soalan saya pada Prof. Dia yalah. Katalah kita spend time on screen 3 jam, 5 jam. Kan? So 3 jam, 5 jam tu apakah benefit yang kita dapat daripada 3-5 jam kita berdepan dengan skrin tu. Kan? Ada something benefit untuk diri sendiri. Kan? So kalau tak ada, maknanya tak ada manfaat lah. Kalau setakat kita berhati duduk situ baring, boleh berehat 5 jam tengok skrin kan. Kadang-kadang bila tengok skrin ni pun, kadang-kadang dia boleh jadi stres juga. Kebanyakan yang ada berita-berita yang kita tengok ni,
kebanyakanlah ada berita yang Mhm. memberi manfaat, tapi banyak berita yang kalau kita tengoklah, kadang saya tengok, Tak ada tak komen-komen lah kan mhm. daripada tu. Seorang letaklah dia punya posting dia, tengok komen. Mhm. Kadang komen-komen ni saya baca takut, Faham? kan. Adakah bila kita bagi komen yang negatif sebegitu, Mhm. kita rasa lega, kita rasa seronok, kita Kepuasan. rasa puas hati. Hmm. Adakah macam tu? Ataupun, dia membuatkan kita rasa ada macam salah sikit ke? Kalaulah orang ni kata kat aku macam tu pun, benda-benda macam ni. Tak rasa serba salah lah kan. Salah kan? Hmm. Ataupun kita pilih tu just ignore dan kita buat benda yang bermanfaat. Hidup kita ni 24 jam ni tak lama sebenarnya. Satu hari tampaknya tak lama. Betul. Kan? Dah. Saya dulu umur 18 tahun pergi belajar, sekarang dah umur 60 tahun dah. Hmm. Dah sekejap je. Sekejap ya. Kan? So, apa yang selama ni yang kita buat yang membahat kepada diri. So, kalau makan, samalah juga. Hmm. Apakah yang kita makan tu, Kalau setakat nak contoh seronok nak merasa. contoh Prof, jap. Hmm. Kalau contoh Prof, kalau kata banyak juga saya nampak bukan kata generasi skrin ataupun ni, generasi saya pun milenial ke apa pun, ada yang tak minat bersukan. Hmm. Adakah itu tabiat buruk? Adakah tabiat yang negatif? Jomlah kita pergi running, jomlah kita pergi jogging, jomlah kita pergi hiking ke apa kan. Tak nak. Hmm. Tak suka buat benda-benda macam tu. Hmm. Dia tak suka berpeluh. Hmm. Adakah itu Dia, negatif punya habit ke dia apa tak ke? suka bersukan, tak ada masalah. Saya rasa bagi saya kan. Tetapi hakikat yang badan kita ni memerlukan makanan. Hakikat yang badan kita ni memerlukan aktiviti pergerakan untuk kita maintain kita punya kesihatan diri. Yang itu kalau kita faham, kita buatlah. Kalau kita lapar, kita nak makan. Kan? Tapi kalau kata kita dah kenyang pun kita nak makan, itu dah jadi mudarat. Faham. Kan? So untuk ini kalau Nafsu kita rasa lah. sebab kalau kita duduk lama-lama kita jadi lesu. Kan? Kita perlu bergerak juga. Bergerak. Kan? Berbalik pada pergerakan lah. Balik pada pergerakan kan. Geraklah semampu yang kita boleh. Yalah macam Kan? orang rumah lah kan. Dia pun bila masa dia nak pergi jogging apa semua kan. So dia banyak bergerak di rumah. Faham. Tu. Tapi back to awareness sendiri-sendirilah. Awareness. Awareness yang kita tahu benda yang kita buat tu baik untuk kita, kita buatlah. Kan? Kalau kita tak mampu, kadang kita macam kerja lah. Kalau boleh semua orang tak nak kerja. Kan? Sama juga belajar. Kalau pergi sekolah ke, pergi universiti ke kan. Kalau boleh tak nak, kena buat assignment. Kalau boleh tak nak. Kan? Tapi itulah proses kehidupan kita ni untuk meningkatkan lagi diri sendiri. Nanti bila ada pencen, seronok tapi the same time bosan. Betul. Tak tahu nak buat apa. Lepas tu datanglah penyakit macam-macam kan. Ya. Kalau tak berpeluh, tak bergerak kan. Betul. Sebab tu saya nak pencen lagi 2 bulan. Ni kena dah prepare dah ni. Lepas pencen ni nak kena buat apa. Lagi 2 bulan Prof. Lagi tak lama lagi lah. Lagi 2 bulan. So, planning dah ada lah. Adalah planning. Kan? Saya banyak nak terlibat dengan pickleball. Ni kalau student nak belajar pickleball lah, boleh jumpa Prof lah. Okey, Prof memang full time coaching pickleball sekarang. Tenis masih ada lah. Tak full time tapi memang banyak tenis pun saya terlibat juga. Di peringkat negeri. Pickleball di peringkat Malaysia. Saya bantulah promote pickleball di sekolah-sekolah. Sambil-sambil tu main jugalah. Tak nak jogging lama-lama kita main pickleball. Wow. Kan? Saya kan badminton. Yeah. Bila saya injury, saya cuba main pickleball. Tak sampai lah vibe dia. Bagi saya lah kan. Saya faham betul. Dia apa-apa benda pun tak untuk semua orang. Kan ada orang minat yang ni, ada orang minat yang tu. Saya cuba, saya dah beli dah. Pad dia apa semua kan. Saya dah racket semua saya dah beli dah. Tapi anak-anak tu adalah, dia turun pergi court badminton tu, dia turunkan court dia rendah sikit, dia main kat court badminton kan. Apa, semua orang ada minat yang berbeza. Betul. Tak salah. Alright. Okey, kita berbalik pada sesi yang kedua. Tadi kita dah rehat sekejap. Okey, ada beberapa soalan lagi. Tadi soalan yang itu baru nak pandang badan Prof. Kita mengimbau balik zaman kita comparison dengan zaman sekarang kan.
Alright, so segmen yang sesi yang seterusnya ni, kita lebih highlightkan kepada Gen Z lah ataupun pelajar-pelajar kita ni. Saya sebenarnya tak suka nak sebut Gen Z ni, saya penat Ya. nak sebut kan. Sebab kita dalam education kan, Ya. saya tak pernah sebut pun Gen Z kat diorang, Ya. dalam podcast je lah. Kan, sesi podcast je saya sebut Gen Z ni sebab benda tu yang selalu triggered, Ya. selalu hype dalam media sosial kita kan. Tapi bagi saya, kita je lah yang kena ikut sebenarnya cara diorang. Tapi ada juga kita perlu guide diorang, Prof. Ya. Alright. So balik pada soalan seterusnya, kenapa sangat ramai pelajar kita ni cepat penat, kurang stamina, dan tidak gemar dengan aktiviti fizikal? Contohlah pengalaman kita sendiri, Prof, kalau mengajar tu bila budak masuk pun kita nampak dah reaction muka dia macam mana, cara kedudukan dia orang dalam kelas kan. Kita tu kalau cikgu tu memang takutlah kan. Tapi tak tahulah, itu apa yang saya gambarkanlah. Mungkin ada faktor-faktor yang lain ataupun masalah cepat penat ni, ataupun cepat penat ni bukannya nak kata dia orang balik bekerja ke, ada kerja part time tu tak tahulah kan. Mungkin adalah kan. Stamina, fitness bagi saya lah kan. Kenapa, Prof? Dia kalau cepat penat tu sama ada sakit ataupun memang kita punya kecergasan diri tu tak sampai ke tahap yang baik lah kan. Bila tahap kecergasan badan yang baik tu dia akan berlaku bila kita sentiasa aktif kan. Aktif dari segi contoh ya jalan ataupun kita rajin exercise, kayuh basikal ke kan, kita main game yang simple kan. Tak perlulah kata-kata nak main sampai nak jadi champion, tak semestinya. Betul. Itu level lain lah Itu level kan. lain. So kita bermain, in fact kalau ni kata setengah jam setiap hari kita berjalan kaki cukup lah kan. Benda yang paling simple. Benda simple kan. Paling simple 30 minit carilah apa pun. Itu saya tengok, kalau kan sebelah podcast saya studio ni kan ada taman kan, Pudu ni. Betul. Early morning, Chinese, gila. Melayu susah nak jumpa. Saya tak tahu kenapa. Satu awareness, yang keduanya Sedaran. kesedaran dan juga kita punya, kalau kita boleh build that kind of culture lah kan. Culture ni maknanya kita rutinitas seharian. Kita buat macam tu. Kenapa kan? So kalau daripada awal mungkin kita tak biasa. Sekarang ni kita dah boleh package sendiri, kita boleh nampak kan. Kita buat benda ni bagus untuk kesihatan diri. Bagus untuk kita punya perkara yang lain juga. So pulang pada kita lah. Betul. Tapi kalau berbalik tengok, bagi saya okey lah, sebab sekarang dengan cakap apa, dengan budaya-budaya pelari, event-event larian memang trend bagi saya. Dan saya pun dengan dikelilingi dengan ekosistem kawan-kawan running ni, saya suka running. Tapi saya tak suka lah join event. Memang siap masuk coaching bagai. Bagi saya, benda tu adalah benda yang baik lah. Benda yang baik lah kan. Ada juga yang, tadi balik pada soalan saya tadi, ada juga yang tak minat bersukan apa semua. Tapi dalam masa culture ataupun trend berlari ni, dia jadi pelari, dia lebih hebat pada saya lagi. 100 kilometer lah, event program semua. Cakap itu perubahan yang bagus bagi saya. Dia suka, dia minat. Dia baru nampak. Dia nampak. Dan daripada situ dia moving forward untuk benda-benda yang dia rasa bagus untuk diri dia. Sebab dia minat. Betul. Kan? Tapi kalau kata kita tak minat macam mana pun, macam tadilah saya sebut tadi, badan kita ni dicipta supaya ada buat pergerakan. Kan? So kalau kita tak praktis bergerak tu, sampai satu tahap tu dia kan jam lah. Sama juga mesin kereta tak bergerak lama pun jam juga. Dia sekarang ni banyak slip disc. Kan? Itu sepatutnya dia tak bergerak ke, Prof? Slip disc tu. Slip disc ni dia tak semestinya. Dia berlaku bila banyak faktor lah. Banyak faktor pergerakan yang melebihi pada kemampuan yang sebenar. Itu saya tahulah. Kan? Kemudian berat badan. Kan? Sebab kata kita berjalan berat badan duk tekan kita selalu kan. Obesity lah masuk, Prof. Obesity lah. Berat badan lebih kan. So dia boleh berlaku dari itulah. So kalau tak perlulah kata nak buat aktiviti ekstrim sampai ke peringkat macam tu. Yalah. Tapi tak semestinya kita
kita Tak. bersukan saja kena slip disc. Hmm. Orang tak bersukan pun kena juga. Betul. Kan? Betul. Itulah bila pergerakan. Lepas tu kita biasa latih diri kita ni untuk bergerak lah. Paling simple pun tu tadi, berjalan kaki 30 minit cukup. Kan? Nak pergi kedai ke pun salah satu juga. Kita carilah alasan. Kan nak pergi surau kan. Betul. Kan? Surau jalan So, kaki. benda-benda yang kita buat tu boleh dua. Satu, contohnya pergi surau, pergi kedai, kan? Benda yang something yang memang kita buat. Bergerak Kan? hari-hari. Bergerak. Kita buat lah. Tapi kalau kaca kat rumah saya, apartmen, kedai kat bawah tu tetap juga budak-budak ataupun mak ayah dia pakai skuter. Padahal kat bawah je naik lift, turun jalan kaki sikit sampai kat kedai. Tapi tetap juga ada yang naik skuter. Tapi tak kisahlah pun. Tak kisah. Kan. Skuter pun kita ada tolakan dalam pergerakan. Kecuali skuter elektrik tu lah kan. Okey, tak apa Prof. Jawapan yang simple tapi apa pun balik pada pergerakan kita. Saya suka ayat tu. Kadang-kadang saya sedar juga. Kadang saya duduk. Kadang saya buat tak sedar tengah editing, buat apa semua, buat kerja. Kadang 8 malam, 9 malam dekat studio kan. So kadang-kadang bila bangun tu, ya Allah, rasa badan tu rasa sakit gila kan. Rasa very tight. Very tight kan. Saya boleh kata setiap bulan saya nak kena pergi ungu. Baru rasa sedar. Okay. What's the best kan. Tak tahulah mungkin sebab kita ni orang aktif kan, sport kan bos. Tak tahulah dah biasa dengan benda tu kan. Dah apa Prof, kita balik kepada soalan seterusnya. Okey, kalau disebutkan pergerakan tadi Prof, tapi kita balik pada yang kurang pergerakan. Okey, kalau lah bertahun-tahun dia kurang bergerak, apa efek dia pada badan kita Prof? Dia bila kita ni dicipta untuk bergerak, tapi kita tak buat. Betul. Kita tak buat langsung, kita duduk je. Kan? Sampai satu peringkat tu badan kita akan reject. Reject bila kita nak bergerak tu walaupun sikit dia reject sebab dia tak pernah buat. Benda yang sepatutnya jadi rutin. Tapi kita tak buat, kita lama kan. Bila kita tak buat tu. So itu yang kita kena hati-hati. Sebab badan kita ni pun dia ada respon kepada faktor luaran juga. Faktor dalam tu memang ada lah, faktor luaran juga. Dan kalau kita tak biasa kan, macam kita lah kita tak biasa duduk hostel selalu dengan mak ayah. Ni saya suka bagi analogi. Faham. Clear. Student pun senang faham. Kita tak pernah jauh dengan mak ayah. Kemudian tiba-tiba kena masuk hostel. Form 1 tak tu. Kan? First. Saya ingat anak saya kat hostel. So first few weeks, month tu, dia akan suffer. Kan? Ada yang demam. Kan? Rindu, demam. Benda kena buat sendiri. Selama ni mak tolong buat kan. Maknanya ayah tolong buat kan. So dia luar daripada dia punya rutin sebelum ni. Sama kat badan kita. Badan kita ni balik pada badan kita. Kan tiba-tiba terkejut. Kan? Contoh sebab apa sebelum kita exercise kita kena buat stretching, kita kena warm up dulu. Kan? Orang sukan dia faham. Kan? Cooling down. Betul. Sebab kita nak lari ni, kita tak boleh terus pergi lari. Kan? Kita kena warm up dulu. Kan? Sebab apa? Sebab kita nak biasakan diri kita ni dengan satu bentuk pergerakan yang lebih intens. So kita warm up dulu. Tak terkejut lah. Badan tak terkejut. Kan? So ada proses dia. So badan kita ni kalau kita tak latih dia untuk satu benda yang tak pernah dibuat sebelum ni ataupun lama dia rehat. Lepas tu dia nak start balik kan jadi berat. Kan? So kemahuan kita dengan apa yang badan kita ni boleh tak boleh tu kita kena pandai kontrol. Jangan kata nak bangun malas lah. Malas lah. Malas tu memang semua orang malas. Memang semua orang malas. Kan? Tapi kita nak kat mana diri kita ni. At the end of the day kita nak kita rasa sihat. Itu yang paling penting. Tapi kalau kita balik pada sains ataupun sedikit medical punya part, kalau kita kurang bergerak, ada tak efek-efek macam kena stroke ke apa? Akan ada. Ada lah. Stroke tu saya tak pastilah. Tapi akan ada saraf lah. Akan ada efek pada badan kita. Dia tak bergerak. Saya nampak lah benda tu, utamanya macam kita jaga orang tua kita, nenek kita, kadang dah terbaring 5 tahun. Kadang kita nak
keras tulang kita betul, nak betul. itu efek. Ah, Mungkin itu betul, satu efek lah. betul. Okey, alright. Jawapan yang simple yang saya suka sebab clear. Alright. Okey, jawapan seterusnya, jika remaja sekarang Prof, dia orang jika remaja zaman sekarang kurang mengamalkan hidup yang kurang aktif kan, hidup yang kurang aktif, bagaimana keadaan masa depan dia orang 10 tahun, 15 tahun akan datang? Hmm. Maknanya mungkin dia orang dah balik pada zaman muda dia orang kurang aktif. Okey, maknanya macam kita cakap lah, dengan skrin kan, game 24 jam kan. Game ni makan kena pakai towel dah tak sedar dah. Kan 3, 4 jam masih kan. Alright, apa efek diorang 10 tahun, 15 tahun akan datang? Dia, kemampuan badan kita ni, uh, mengikut umur kita ni, makin kita meningkat ni, makin lama makin berkurang lah. Betul, Kan? faham. Kekuatan badan Saya kita pun ni dah kan. rasa dah benda tu. Naik tangga pun rasa adui, Kan? nak turun tangga pun adui kan. Bila duduk mencangkung tu nak bangun tu Ya, kan, aduh ya Allah. so kalau kata umur kita ni panjang, Mhm, kita akan lalulah proses-proses tu kan. So maknanya kita akan sampai ke peringkat yang betul. macam tu. Bagi kita, sebagai orang Islam Mhm, kan, kita setiap hari kita nak sembahyang mhm, kan, memerlukan pergerakan. mhm. Kita tak naklah sampai satu peringkat ni kita terpaksa duduk, Sembahyang duduk kita sembahyang duduk, kita terpaksa sembahyang baring kan. Betul lah, Kalau boleh kita tak nak kan. saya dah alami benda tu. Prof. Kan, Betul, kalau kita betul tak nak lah. kan, nak pergi ambil wuduk pun sampai susah kan. Kalau boleh kita tak nak yang macam tu. Mhm, Dan kita nanti sampai satu peringkat, saya alhamdulillah dah nak pergi haji kan. betul. So bila pergi haji tu, dia memerlukan kekuatan badan, Kekuatan. kecergasan badan kan nak sampai di Banyak sana. saya dengar benda tu. Hmm. So kalau boleh kita nak, saya percaya semua orang Islam nak at least sekali pergi sana. So bila pergi sana kita nak prepare, salah satunya adalah kecergasan badan kita Mhm, kan. Nak berjalan, nak melakukan ibadat apa semua kan. So kita tak nak sampai sana kita tak boleh buat, dan kita percaya orang suruh bantu kita buat kan. So kita akan lalu proses tu, kita tak sampai peringkat sana. So to prepare untuk sampai ke peringkat sana nanti, umur kita panjang nanti sampai umur yang macam tu, yang mula-mula ni kena dah plan dah kan. So proses ni, itulah proses dia kan. Faham. Kenapa? So, saya lalui benda tu sebenarnya Bro. Betul. Kan. Hmm. Umur saya 40, bawah 40-an. Kadang kalau aku tak buat benda ni, aku tak lari, aku tak main sukan, saya fikirlah yang akan datang lagi kan. Anak kecil-kecil lagi. Betul, Kan? betul. Kan? Betul, saya lebih suka kalau kita tengok apa yang kita terlalu nanti di masa depan nanti. Kan, sebab kadang kita kata malas, okeylah kita malas kan. Tapi apa akan jadi pada kita di masa depan nanti dengan kemalasan kita ni. Kan? Sebab Saya fikir macam manusia tu. ni efek dia berbeza. Betul. So Tak sama, betul. tak sama. Faham? Alright. Okey, kita dah ke soalan yang terakhir ataupun soalan penutup. Saya rasa sekejap, saya rasa saya rasa segmen ni kan, saya dapat information, walaupun saya nampak simple tapi realiti tu bagi saya memang terjadi dalam kitaran hidup saya. Betul. Cuma saya nak dapat jawapan yang clear daripada Prof. Kan mungkin remaja-remaja ataupun pelajar-pelajar kita pun nampak clear benda tu. Sebab apa yang saya nampak culture remaja sekarang, student kita, dia memang kehidupan dia orang atas kursi ataupun atas katil dengan mobile game. Itu yang saya rasa, ini berbalik pada soalan tadi. Tu saya tanya Prof, adakah 10 tahun, 15 tahun apa kejadian dia orang nanti kan? Sebab kalau kata tak tahulah, mungkin saya nak kata jarang join, kadang-kadang adalah student ajak pergi buat jom pergi hiking, ada juga saya pergi, tak ada masalah pun. Tapi dia orang pergi hiking disebabkan konten. Okey. Bukan dia orang minat sangat aktiviti tu. Ya. Tapi tak apalah.
Benda yang baik kita Betul, relax betul. je lah. Saya rasa tak apa. Ya lah. It's okay kan. Kalau konten tu lah bagi motivasi pada dia untuk buat, untuk exercise, okey, Okey, boleh, tak ada tak ada masalah. masalah. Tapi dia memang zaman kita, niat kita nak bersukan, nak beriadah ataupun aktiviti outdoor ni adalah untuk kesihatan lah. Hmm. Insurans percuma. Insurans yang percuma. Kawan saya cakap insurans percuma. Saya bukan, kawan saya cakap saya jumpa, saya suka hiking. Ya. Okey, saya selalu jumpa Chinese. Hmm. Kenapa orang Chinese suka hiking? Hmm. Itu jawapan dia. Insurans percuma. Betul. Insurans yang percuma dia cakap. Kan? Hmm. Nak menggunakan metabolism lah, macam-macam lah, insulin apa semua untuk hiking dia cerita. Memang Hmm. detail dia cerita kat saya. Ya, betul. Baru saya faham. Okey, itu kesedaran lah, awareness lah. Betul. Okey. Alright, berbalik pada soalan penutup sebelum kita teruskan kepada sesi soal jawab, saya minta pelajar-pelajar yang ada sedikit soalan pada prof kita. Kalau tak ada pun nasib jugalah prof kan kalau tak ada kan. Kalau ada, alhamdulillah kita dapat jawapan yang jelas. Kadang-kadang soalan daripada pelajar-pelajar kita ni soalan datang daripada diri sendiri. Ya. Kan macam sebelum-sebelum ni saya buat segmen-segmen saya semua datang daripada luahan perasaan sendiri kan. Tapi banyak sekarang kalau kata kalau bab kesihatan, bab kesukanan apa semua ni dia okey lagi bagi saya, tapi kalau bab mental health ni memang banyaklah Gen Z ni. Ya. Kita pun sama juga prof kan. Sama. Macam prof cakap lah Hmm. kan. Duit pun boleh menyebabkan mental kan. Duit, ekosistem kita kan, Betul. kawan-kawan kita kan. Betul. Alright. Alright, soalannya adakah kita sedang melahirkan generasi yang mahir menggunakan teknologi? Betul, saya akui benda tu. Saya sendiri pun sedang lahirkan benda-benda tu. Ya. Dengan media, dengan multimedia, dengan teknologi AI. Sekarang nak buat animasi ke apa ke tu, bidang saya lah. Memang mudah. Okey. Balik pada soalan tadi. Tetapi kita ni gagal untuk menjaga tubuh badan kita sendiri. Masuk kat sini, kita banyak lahirkan generasi yang berteknologi. Tapi kita gagal menjaga tubuh badan kita sendiri. Soalan ni reflect lah kat saya pun sendiri jugalah kan. Soalan ni reflect juga. Tapi apa yang saya perhatikan, macam saya cakap tadi lah, saya takut sebenarnya tengok culture budaya generasi yang ada sekarang ni dengan generasi skrin kita kan, dengan duduk pergi kalau kita pergi mamak lah prof kan. Kalau kita dulu memang kalau orang Kedah kalau sembang tu tak tipu memang bohong lah kan. Tapi generasi sekarang prof kan, pergi mamak power bank dengan smartphone kan. Kita nampak macam okey sekali, 2 kali, kita pergi nampak 3 kali, 4 benda yang sama. Saya rasa ini bukan culture yang betul, budaya yang betul. Berbalik pada soalan tadi, ia merupakan satu benda yang saya rasa akan mendatangkan masalah bagi saya lah prof kan. Apa pendapat prof? Ya, saya setuju. Dia benda yang memang hakikatnya ialah kalau sebenarnya itu sedentary lifestyle lah. Betul, sedentary Kan, lifestyle. sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle ni ada kita tak bergerak lah. Seronok kan. Tambah kalau sekarang ni ada tools yang menggalakkan kita kepada sedentary lifestyle. Tools tu lah yang handphone semua tu kan. Tak perlukan pergerakan. Macam kita sebut di awal tadi kan, these are technologies yang membantu memudahkan urusan harian kita kan. Terpulang pada kita macam mana kita nak gunakan sebaik yang mungkin kan. Tapi kalau sampai 3-4 jam tak bergerak sambil tengok yang tu kan, tu dah something else lah kan. So that's why kesedaran diri sendiri tu penting kan. Antara minat dan keperluan kan. Memang kita minat duduk saja tengok skrin macam-macam dia tengok kan, komen sana ya. Tapi keperluan diri kita apa dia kan. Keperluan kita adalah salah satu ialah badan kita memerlukan pergerakan kan. So kita rasa itu perlu, kita buat. Jangan sampai satu tahap nanti kita
menyesal lah, dia nak bergerak, kan. Kita nak bergerak sangat Nak bergerak pun dah tak boleh lah, tinggal kan. badan pun kan. Sakit sana, sakit sini, macam-macam sakit kan. Sebab bila badan tak bergerak tu, dia membuka ruang kepada macam penyakit, kan. So yang tu yang kalau kita tak nak. Sebab yang Gen Z tu yang remaja sekarang ni kan. Remaja sekarang. Sekarang ni muda-muda, badan kuat lagi, okey, tak apa, alhamdulillah kan. Tapi masa inilah yang nak jaga supaya sampai peringkat nanti dia continue sihat. Benda tu saya sebenarnya. Kan. Dia sihat lagi, okey, dia tak rasa macam kita rasa. Kan. So sekarang ni masa inilah nak pastikan kesihatan yang ada tu berterusan. Kalau boleh. Kan. Nanti bila dah susah, sebab dia akan rasa susah. Tapi sebab badan dia tu dah sihat, kata, kan, sentiasa cergas, kan. Benda yang susah tu dia boleh lalu. Kan. Tapi kalau kata sampai satu peringkat tu, dia memerlukan benda-benda yang dia kena buat tu yang susah, tapi badan dah tak ready nak buat. Badan ni kalau dah sakit ni payah nak balik. Betul. Kan. Nak patah balik kan, nak beza. Kan. So jaga-jagalah daripada awal. Okey Prof. Itu jawapan yang pendapat Prof yang saya rasa berbalik kepada tetap pergerakan juga. Tapi itu adalah kenyataan. Kenyataan. Benda tu adalah kenyataan bagi saya. Jadi ingat dua lah. Satu active lifestyle, sedentary lifestyle. Kita nak pilih yang mana? Baik Prof. Okey Prof, saya nak satu kenyataan daripada Prof. Satu benda, kalau kata Prof boleh nak mengharamkan satu perkara yang diamalkan oleh generasi muda hari ini, apa yang Prof nak haramkan? Saya ada orang ke? Kalau kata Prof ada kuasa tu lah Prof. Dia satu handphone tu memang tak boleh lah. Sebab boleh kita tak boleh nak haramkan tak boleh nak haramkan sebab yang tu adalah tools yang apa ni bagus. Tapi saya nampak macam benda-benda yang rasa tak ada keperluan. Contohnya macam sekarang saya tengok ni, bila ada benda-benda yang viral ni, dia punya beratur panjang tu saya tak boleh imagine. Beratur panjang tu dahsyat sampai keliling sana sini kan. Betul. Kan. Nak beli apa? Beli benda yang pelik-pelik lah. Kan, benda makanan. Sebab dia viral, kita pun beratur panjang. Bukan makanan sajalah. Ada benda lain jugalah kan. Tapi bila beratur panjang tu kadang tu, saya tak rasa dia beratur sejam. Kadang mau dekat 2-3 jam. Lebih. Kan. Dia bermalam pun ada. Siap-siap dah ready dah bantal semua kan nak beratur tu. Zaman kita dulu, zaman saya beratur nak beli tiket bola. Kalau final lah. Tapi tak ada selalu lah kan. Selalu lah. So kadang kalau benda tu betul-betul bermanfaat bagi diri sendiri, okeylah. Tapi kalau selalu sangat beratur macam tu, saya rasa itu dah lain. Mesti ada option lain kan. Betul Beli makanan, beli minuman. Yang tu yang saya nak ni untuk sebenarnya kan. Minuman yang pelik-pelik. Yang kadang-kadang patutnya dia boleh habis RM2, dia habis RM15, RM20 pun dia sanggup. Kan. So yang RM20 tu mungkin boleh habis kat benda lain yang lebih. Makanan pelik-pelik Prof kan. Betul. Lemak pistachio lah. Itulah. Kalau sebut tu macam-macam keluar. Kan? Aduh. So benda-benda macam ni lah. Baik, saya faham perasaan Prof. Tapi betul lah bagi Prof. Saya pun kadang lalu tengok orang beratur. Korang beli apa ni? Beli baju se. Baju jenama lokal lah. Alhamdulillah jenama lokal. Tapi korang memang hebat lah. Boleh tunggu kan. Cakap masa habis kat sini. Kalau saya tak mampu. Kan? Saya kalau nak pergi dia nak beli barang tu. Nak beli apa makanan apa kan. Nasi lemak contoh kan. Tengok orang beratur lebih daripada 10 orang tu saya tinggal lah. Betul. Itu sama dengan konsep saya. Kan? Daripada aku nak beratur tu. Ke murah ke apa ke. Kalau lebih pada tengok dah beratur. Kita dengan anak-anak ke apa semua. Bye-bye. Memang takkan tunggu lah. Banyak benda lagi lain. Banyak benda lagi aku nak cepat buat kan sekarang. Okey. Biasalah Prof. Nasihat. Kesihatan. Untuk generasi yang kita ada. Termasuk reflect pada generasi saya jugalah. Kan pada tak kisahlah. Saya rasa kalau kesihatan ni bukan Gen Z saja. Keseluruhan lah. Nasihat Prof. Saya suka buat kita setiap hari ni kita terpaksa buat keputusan. Decision making. Setiap hari? Setiap hari kita kena buat. Mesti ada satu keputusan yang kita kena buat. Prof, message.
Makan apa hari ni? So, kita kena Itu decide. keputusan. Keputusan kita kena decide, kan. So apa-apa yang keputusan yang kita buat ni, kita kena fikir manfaat yang datang daripada keputusan tersebut, kan. Faham. So kita tak boleh nak salahkan orang lain. Apa yang berlaku pada diri kita ni is kita punya sendiri yang Kita yang apa decide. ni, kita yang decide, kita yang buat, kan. So kita yang nak adapt. So kita cubalah untuk tidak blame orang lain, Faham. blame orang lain, blame kita punya environment, ataupun apa-apalah yang kita put the blame on others, apa yang berlaku pada diri kita. So dari segi kesihatan tu sekarang ni is kita punya own decision, apa yang kita nak buat, kan. So kita fikirlah panjang. Macam saya sebut awal tadi, kesihatan ni tak semestinya kesihatan pada badan saja, dia melibatkan banyak gak, kan, sosial, kewangan, hubungan dengan orang lain, mental, emosi dan sebagainya. So semua tu melibatkan keputusan yang kita buat. So kita fikir panjang, apa yang kita nak at the end of the day is kita happy, kita bahagia dengan apa yang kita ada, dan so kita buat keputusan supaya kita ni nak bahagia masa depan. Betul. Bagi kalau saya, conclusion saya, Prof, hidup ni kena positif. Betul. Memang kena positif. Right. Sebab bagi saya, kalau kita ni macam-macam masalah pun tetap kita kena senyum juga. Betul. Kan? Kalau lelaki mungkin lah, kan. Kalau perempuan emosi dia lain sikit, kan. Masalah tu mustahil kalau dia tak ada langsung. Betul. Kan? Itu bukan manusia. Every day akan ada masalah. Itu bukan manusia. Dan macam mana kita nak hadap masalah tu dan buat keputusan yang betul. Baik, Prof. Terima kasih dengan nasihat, Prof. Alright.